Bila ada satu orang kata apa satu presiden parti ni lah, dia bagi kenyataan kata PAS ni dah kena bubar dah. Sebab apa? Sebab UMNO tu dah ada dasar perjuangan Islam. Jadi sebelum ni tak ada lah. Sebelum ni tak ada. Jadi dia kata ini adalah saranan daripada almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Ya betul. Dulu Tok Guru pernah saran. Almarhum kata kalaulah UMNO tu dia bawa cara Islam yang sebenarnya, maka buat apa PAS ni ada lagi kan, maka kita akan bubar PAS. Tapi nak bagi tahulah, dia nak cerita dasar ni. Ingat dasar agama ni serupa dengan Dupi Selam dalam Tasik Malaya ke? Dia ni kalau tak gila confirm bangang lah. Dia antara dua tu lah. Sebab apa? Kalaulah kita tengok pada hari ni, apa yang melibatkan tentang agama, UMNO bunyi ke? UMNO bunyi ke? Presiden bunyi ke? Kalau kami daripada presiden sampai ke akar umbi, ahli pun berbunyi. Macam apa? Duk sepak, duk tak kemar tu lah, pi bagi bunyi. Lepas tu sengap sunyi sepi. Lepas tu anak cerita kata dasar tu dah apa? Dasar tak guna. Apa punya bangang lah yang pada tunjuk pada manusia yang berada di Malaysia pada hari ini. Aku pun dah tak faham dah dengan hampa ni. Alih-alih bila ada orang yang bercakap tentang kebenaran, hampa bawa pergi Bukit Aman, hampa tahan dia, hampa kenakan tindakan pada dia. Apa-apa pun, ingat hari ini hampa tangkap orang kami akan melahirkan lebih ramai lagi. Dan masa tu hampa akan sakit. Dan kita akan pastikan bahawasanya orang jahat takkan memimpin Malaysia ni. Kita cuba sedaya upaya. InsyaAllah, biiznillah. Dasar Islam. Apa? Hak babi pun sunyi sepi. Kan? Bangsa pun tak terbela. Nak bela agama. Pergi cerita sikit bab kampung yang nak pergi buat babi tu. Bodoh punya babi. Babi tu memang bodoh. Tapi